Assalamualaikum everyone. Let's tengok. Jom kita tengok vlog hari ni. Siapalah tu? Tuhanku. So, hi everyone. Welcome back to my story channel. Well, hari ni kita akan pergi ke Aeon. Tapi hari ni saya ada dia dan seorang lagi. Kalah lah makeup kita lah ni. Jadi pukul 9.40 macam tu saya order Grab untuk pergi ke Aeon. Walaupun hari ni disebabkan hari ni hari Isnin, so jalan tak jam. Lepas tu bukan peak hour, macam tu lah. So kita orang sampai sangatlah awal. Kereta pun best lah. Kereta yang kami naik ni saya tak ingat lah kereta apa, tapi best lah. Untuk rating Grab hari ni 10/10 sebab tak ada masalah pun. Kita orang dah sampai awal, so pergi pusing-pusing dah dekat atas cari Watson. So ni kawan kita orang yang baru sampai. Saya cakap dekat dia, kita orang dekat Kaison, tapi bukan dalam Kaison. So dia ni Rabun, so dia masuk mencari. Lala kita orang pun juga kalut. Macam tu. Lepas tu reunion after a long time tunggu. Lepas tu next adalah pergi Eco Shop. Ni adalah wishlist kita orang lah. So Christina beli Strepsil, and saya cuba teka saya buat apa. Selalunya ramai yang tahulah. Ya betul, saya beli Lego. So ni lah hasil jalan-jalan. Dia kecil je, murah kan. So then kita orang naik tiket ketiga ke tiket kedua? Ketiga. Kita orang pergi dekat Popular. Ni selalu dah, memang selalu dah kalau pergi Aeon memang kena singgah kat sini. Dekat sini kita orang ada beli satu komik yang tebal tu. Mungkin saya akan tunjuk, mungkin juga saya tak tunjuk. Memang saya takkan tunjuk sebab tak ada footage. Alright. So then kita orang mana ni? Ni membayar. Kawan saya membayar. Okay, nampak tak dekat tangan dia tu? Tu dia. Tu yang kita orang beli. Lepas tu kita orang turun pergi dekat Sushi Aeon, beli makanan dekat situ untuk isi perut sikit lah. Saya beli onigiri mayo telur. Christina beli onigiri BBQ chicken. Untuk Christina dia cakap tak sedap lah sebab rasa macam sardin pun ada. Dia makan sikit je, sikit ke separuh macam tu lah. Lepas tu Amira tu habiskan. Meanwhile saya suka makan ni sebab dia macam dah apa tu, dah macam cukup dah. Macam ada seaweed sebagai fiber. Lepas tu pulut ke nasi. Lepas tu ada telur macam tu. So makan tu je lah, kenyang lah. Lepas tu pun tengah borak sebab dah lama kan tak jumpa. Since after paper account kita orang last jumpa. Lepas tu tak jumpa. Next kita orang buat kerja gila. Kita orang jalan kaki daripada Aeon ke Lotus. So dekat Lotus ni kita orang masuk SMO untuk cari buku Amira. Amira dah cari dah dekat Popular tapi tak ada yang dia nak. So kita orang datang SMO Lotus Lembah Sireh untuk cari. So Amira dekat belakang tu yang warna pink tu kan, dia tengah cari buku dia lah tu. Kita orang macam ikut je, tengok-tengok apa semua. Saya tak berminat sangat dengan buku-buku. Saya just memerhati lah sebab saya lebih suka kepada, saya suka apa maybe saya suka orang kot. Saya suka orang. Korang nampak tak dekat sini yang warna pink tu, betapa effortnya dia untuk cari buku. Ya Allah, tak apalah asalkan dia bahagia sebab tu pun duit dia. Okay. So last dah ni. Bye.